Lah ni memang musim pencerobohan kepada tanah-tanah milik kerajaan merebak sampai ke Penang. Katanya pencerobohan berlaku ke atas tanah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jom kita tengok apa isu dia dan penjelasan daripada TKM1 merangkap YDP Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Siapa yang kerja maib ni jagalah harta meredak sendiri. Ni hampa tak mau jaga harta meredak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tengah hari ini saya sampai di satu tanah wakaf, satu wakaf yang dihukumkan atau wakaf irsad, tanah milik kerajaan, diserahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang pada tahun 2004 dan diputuskan atas hukum wakaf irsad daripada pemerintah, iaitu daripada kerajaan. Dan pada tahun 2010 manfaat tanah ini adalah diserahkan juga sejak pada tahun 2004. Manfaat tanah ini diserahkan kepada Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah. Itu sekarang ni sekolah itu menjadi sekolah SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Dan di atas tanah ini ada sebuah dewan. Dan pada tahun 2010 diputuskan bahawa dewan ini juga boleh digunakan pakai oleh Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah dari segi manfaat penerimanya. Di segi pengurusannya diserahkan oleh Majlis Agama Islam kepada Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah. Baik, perkara ini diviral, ditular dalam 1 hari 2 hari ini oleh seorang individu yang saya pun tak kenal, Majlis Agama Islam pun tak kenal. Tapi setiap kali ada aduan berkaitan dengan pencerobohan, sebab ditulis tentang pencerobohan akan didakwa. Memang kita bagi tahu kepada Majlis Bandaraya dan sudah ada kalau lembu, Majlis Bandaraya akan ambil. Ini lembu masuk pula, memang tindakan diambil. Proses tanah ini sekarang ni dalam proses untuk dibangunkan sekolah, dibangunkan sekolah oleh pihak Lembaga Pengurusan Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah, iaitu SMBK. Jadi saya menasihati kepada individu yang membuat kenyataan secara terbuka dan ditularkan mencemuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan juga disebut tentang Tuan Yang Terutama Tun supaya beradab, merujuk kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Bahawa memang dari masa ke semasa Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah mengambil tindakan yang sebelum ini dah ada pun lembu yang ambil tindakan. Dan dalam minggu ini, beberapa sejak belakangan ini, dalam bulan puasa, diletakkan lembu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apa yang saya nak tekankan di sini supaya selidik dahulu sebelum ditularkan dan mencemuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Bahawa tanah ini adalah tanah wakaf irsad yang diambil alih daripada kerajaan negeri dan kerajaan negeri bersetuju untuk menyerahkan kepada Majlis Agama Islam di atas hukum wakaf irsad atas manfaat kepada Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah dan pengurusannya di bawah Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah dan bersama dengan saya adalah Lembaga Pengurusan Sekolah dan juga pengurusan Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah ini. Dan mereka dalam proses untuk nak membangunkan tanah ini. Tapi dalam beberapa ataupun dalam bulan puasa ditempatkan lembu ini. Dan kita sudah pun membuat laporan kepada Majlis Bandaraya untuk mengambil tindakan untuk keluarkan lembu ini. Dan pada itu kita akan bangunkan ini melalui Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah. Sekian, sekali lagi saya beritahu kepada yang melihat TikTok ataupun ditularkan oleh individu tersebut bahawa siasat terlebih dahulu sebelum membuat kenyataan melulu ke atas Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Tadi ada orang cakap ada lembu sini memang tak betul lah simpan sini. Betul, betul lah. Tapi dia kata berak-berak buang-buang najis sudah bau. Kadang-kadang ini apa ni duduk tinggal sini ya? ada Ada bau busuk sungguh ke? pasal dia 1-2 tak ada berapa. Tak ada apa. Tapi tak apa. Kita pun akan minta dia orang akan keluarkan lembu inilah. Jadi yang tular kata sudah bau busuk. Tak ada lah.